Hai, Assalamualaikum YouTube channel. Hari ni kita lagi mana? Pasar Siti Khadijah. Pasar Siti Khadijah. Ya. Jangan lupa like, subscribe and comment notification. Okey, itu saja. Okey, kita nak beli barang apa? Barang, banyak barang. Kita beli barang banyak macam-macam. Kuih ada. Kuih ada, Baju ada. batik ada. Nanti kita tengok. Okey, jangan lupa like, subscribe and comment and share. Lepas sampai kita buat. Betul. Betul tu. Jom, dia kena gerak. Let's go. Guys, kita sampai dah kat tempat yang kita nak beli tu. Ni semua ada. Inilah pasar Siti Khadijah. Barang. Inilah barang. Inilah pasar Siti Khadijah. Guys. Tengok ni guys. Okey, lepas ni kita nak beli barang apa? Guys. Tengok ni. Wah, ada sikat-sikat. Ini bukan untuk rambut sikat ni. Okey, kejap Cara guna dia macam ni sikat ni. Cantik weh. Ni cara guna dia. Banyak sikat. Ni cara guna dia. Satu, kalau sikat rambut pakai tanduk Badan, berbau. di sini ada 50 Okey, lepas tu kita berjalan sinar seterusnya termasuk pula. untuk payam. Weh, Ini pelambang cantik weh. Ini tilang buat, tujuan dia untuk cari uang saja. Ini Cantik doktor gila. sahaja. Ini pengaruh saja. Perhatikan cara guna sikat ni. Makan lepas mandi ataupun nak tidur malam di seluruh dunia sama daripada pusat. Okey, jom kita pergi jalan seterusnya. Okey, jom berjalan seterusnya. Jom. Okey, kita nak pergi mana? Kakak, Aira pegang mati. Weh, ramai weh. Ramai guys. Satu. Oh, naik wah, tangga dia. Maknanya kita naik tangga kan? Ya, Jom. Ada apa dekat atas? Sini. Weh, cantik weh. Weh, Weh, sampai ada jual air. Okey, tapi sekarang apa lagi? Okey, jangan lupa like, subscribe and comment and share ya. Okey, kita berjalan seterusnya. Biar. Ada juga. Wow. Bestnya pergi family day. Mak oh, cantik. Ada kerepek dia. Satu. Dan sampai sekarang. Terbaik. Okey, Nora. Terbaik Nora. Mak ngah. Wow, banyak. Sempat kita jalan. Weh. Ramai weh. Wih, banyak. Hati-hati. Hati-hati. Wah, masa banyak kopok dia. Macam-macam ada, banyak jual. Hei, lagi cantik. Macam-macam ada. Macam-macam ada, cantiknya. Asam manis legend. Ya. Banyak weh. Tempat makan. Wow, cantik cok. Weh, ada parking. Wah, siap ada jamu selera. Wah, cantik juga ni.
Okey. Masa seterusnya kita pergi shopping pula. Jom, kita pergi shopping. Tak layan anak kau. Okey. Lepas tu kita pergi shopping pula. Shopping apa? Shopping apa kita beli? Jom. Let's go. Okey, diorang sedang bershopping. Awak nak lalu. Kita nak bershopping. Jap. Jom, kita bershopping. Jom. Pegang. Okey. Afia. Jangan nak sentuh lah. Lagi ramai orang. Jangan lupa like. Jangan lupa komen. Tapi kat sini tempat tadi kan ah. Ya. Tempat kungkak. Sini. Orang nak lalu belakang tu. Ziat. Satu. Satu apa lagi pula? Weh, ramai juga orang bershopping. Okey, ni pasal sini tadi ni. Oh, tangga. Weh, dah sampai kita dapat shopping sekali. Adik buat live ke? Wow. Wah. Ada jual. Ya. Baju apa nak beli ni? Ini baju tidur orang perempuan. Ya ke? Mat from batik. Dah gambar sekali. Weh, cantik lah baju dia. Okey, kita shopping. Okey, tangga kita. Lampu dapat pegang Afia pula. Dapat kan? Kita sampai dekat tempat baju perempuan. Dekat sangat muka tu. Okey, kita tengok jap. So, kita tengok kejap. Ingat? Mantap, Min. Mantap, kita sekarang berada di Pasar Siti Khadijah bersama dengan Kapten. Betul. Kita akan ronda-ronda Pasar Siti Khadijah Kelantan. Terbaik. Okey, terbaik. Okey, lepas tu kita pergi bawah. So, pergi ke bawah. Okey, mantap Teh. Mantap Min. Mantap Aisyah. Mantap Fatih. Buat banyak-banyak kelakar. Pasal kita pergi ni. Wah, cantik juga kan pasar tu. Kita kejap Mantap Min. Sekarang kita nak buat apa? Kita beli kuih. Okey, pasal kita duduk kejap Macam mana pengarah projek Wih, ramai orang. Satu ada banyak bekal dan coklat. Okey, jom turun bawah lagi. Jom pergi ke bawah. Okey, jom naik turun ke bawah. Teruskan perjalanan. Mantap lah wah sebut. Wah, tengok telefon atas. Mantap lah sebut. Jangan lupa like, subscribe dan komen sampai banyak-banyak views ya. Wow, tempat apa semua ni? Jadi cantik macam ni. Mantap. Molek kan. Awak. Ya. Weh, ramai banyak ikan. Weh, banyak ni ikan-ikan kat dibuat. Okey, jalan. Weh, cantik Oh ni.
Okay. Okay. Okay, lepas tu kita sambung perjalanan. Lepas tu lupa pula nak beli air. Ada Messi. Weh, ada rambutan. Buah apa ni? Nampak macam buah pelik je. Best juga kita pergi family dia. Ramai weh. Ada parang. Tapi kita lepas tu dengan Netflix. Cantik. Game on. Okey, rasanya kita nak punya kat mana? Okey. Ramai juga ni. Ni macam-macam barang-barang yang nak kita nak jual. Weh, ada kapak. Wish, ada keris. Ramai weh, banyak-banyak. Traditional. Wish, ada karambit. Kita pergi perjalanan seterusnya. Kapten nak dengan siapa? Nak dengar. Ini kapten nak dengan saya lah. Betul tu. Tapi kita tak, saya hantar kapten kat homestay, kami balik terus ke negara. Kita tak join homestay. Kita tak pergi. Kita pergi homestay dah sekali. Itu je. Cantik juga. Weh, ramai weh. Mesti ada gambar buah-buahan. Lagi? Sekejap, tunggu dia. Abang. Panggil lah. Gila itu. Macam mana ini? Weh, ramai weh. Sekarang apa lagi ni? Okay, kita sambung perjalanan kita guys. Wah, banyaknya barang-barang nak beli. Wah, cantik je. Cantik gila. Cantik weh. Okey, sekarang wish. Weh, cantik kan ah? Cantik kan tempat ni? Pocket dan pickpocket. 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 Mantap Min. Oh ni, ingat ni tempat tadi kan? Yang kita mula-mula kita berjalanan tadi. Ya. Lepas tu kita pergi. Kita datang Kelantan ni. Weh, cantik oh. Macam-macam kau orang jual. Maksudnya kita Mantap Min. Mantap Min. Ziat.
Dengan takbir. Okay, tu je kali ni guys. Sampai sini dulu. Okay, kita dah beli barang-barang sebab dah beli tortilla ada dekat belakang. Okay, so dekat sini video ini. Jangan lupa like, subscribe and comment and share. Bye. Assalamualaikum. Ciao.